Jangan tunggu apa? Janganlah. Fikirlah, tak fikirlah nak beranak ni. Pupu fakak bagi tu ke anak dagu. Kau pinjaman aku. Hai, Assalamualaikum. Jadi hari ni hari ketiga dan kita sudah berada di rumah Ucuy Syam di Klang. Adik tak tukar baju lagi. Bayi tak tukar baju lagi. Panas. Masuk dulu. Let's go. Oh, sorry abang. Yalah. Masuk cepat, panas ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah sampai dah. Kau pergi ke mana? Depan rumah. Muat dah? Syarul dah keluar. Makan. TikTok, dia keluar ke TikTok. Ni YouTube. Mana ibu? Pulanglah Rayo. Baby got what? Baby Iban. Oh, Iban. Jangan nampak ada muka. Pakai jilbab. Jilbab. Apa? Tak beranak lagi. Itulah pasal tak beranak lagi ni. Aduh. Kita ada lauk. Apa ni? Ni apa? Kari kambing ni. Oh, yang habis pelam je. Yang tembikai je ada. Ni cucu. Ni murtabak biscuit. Oh, murtabak biscuit ada weh. Murtabak biscuit dia terpaksa buat kangkong. Ingat lagi tak dia punya resipi? Kan dah lama je tak buat. Kenapa? Nak beli Abang Syiden nak. Okey, kau Abang Syiden. Abang Syiden nak makan. Abang Syiden. Abang Syiden? Jangan ikut sangat. Ayah dia masuk ke TikTok je. YouTube. Panas aku. Tak, janganlah jatuh kat sini. Pergi kat dalam sini. Dalam kat atuk ucu tu. Macam rapat dengan korang kan. Dia kata terlampau awal kau riliskan video. Sekejap. Korang main apa ni? Aduh, jatuh. Lala, kam. Habis tu kenapa? Hai, selamat hari raya. Kami. Tak fikirlah nak beranak ni. Kata aku hidung. Ya tu pakai semangat. Bangun berdiri. Berdiri. Macam nak tahu 10 ni? Ni apa? GoPro apa? Ni macam tu lah. Tapi pegang. Apa? Phone. Oh, alah ni pula lah. Kejut Dan. Kau jut. Duduk sana. Oh, YB bercakap. Kau prepare untuk siapa? Oi, dia. Untuk aku ada tak? Orang tak datang. Untuk aku je lah tu. Cepatlah duduk.
Bau isi tadi kan. Kau dah get ready untuk aku je tak? Yun. Untuk aku. Kau tak ada apa? Dapatlah. Mak dia collect lah. Biasa duduk lah. Biasa duduk. Wah, tak nak duduk. Wah, saya wah tak cium wah. Siapa yang wah duduk? Kalau wah tak duduk ni. Ni apa token? Woi, terima kasih. YB ni, YB. Hari Raya. Hai. So, Muat lah. Boleh keluar. Kan dia campak je. cium dulu. Nanti kalau ada apa-apa sampai kita cium. Ada bintang. Betul itu. Ya ke? Ini lah so duduk lah so. I jadi keeper punya. You get different. No. Nak kita nak bantu ni kenapa? You dah. Rumah. Awak tak buka depan rumah. Okey, buka. Kita lagi drama, nak kita pause je. Belum ada drama. Alah, Syah tak ada. Okey, buka. Baik pula dah. Okey, salam. Makanan. Oh, tempat tu. Ini balik. Ini punya. Ini. Okey, salam. Salam. Tadi ada raya. Tadi ada tunggu apa? Janganlah. Bagi dia. Oh, nak lagi. Jalan. Aina. Dah. Aman. Salam dulu. Tak boleh gerak dah. Dah boleh. Kita ni nak collect dia. Oh tak ni baik. Baby dapat yang. Okey. Ya. Okey ni. Baik ya. Kau belum ambil ni ya? Baru 2 tahun belajar. Kau dah belajar lagi? Ya Allah. Tak ada lagi. Tak ada. Belum isi. Tunggu jap. Tunggu sekejap. Puas. Boleh. Alah, ni mana? Zaidan. What are you doing? Hey. Salam. Tu. Pakai
songkok lah. Pakai songkok. Kasih tu salam Aunty Bella. Go salam Aunty Bella. Follow abang. Follow abang Din. Cepat. Zayat. Tu angka koi. Beratur tu angka koi tengah beratur tu. Yo, Kak Mia bagi dah. Mia dah bagi dah. Tahun depan. Tak ada tu je macam kipas. Dapat lagi ya? Tahu. Cepat ambil kat Baba. Selamat Hari Raya. Hari untuk kita bersukaria. Asyik tahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Selamat Hari Raya. Deng. Habis. Janganlah sakat je dia tu. Bang, cepat bang, ambil. Jauh. Hai y'all, hari ni adalah hari raya ke... Kenapa dia ingat? Hari raya ke-4. Kita ke Perak. Ya. Kita akan beraya ke rumah kawan aku. Kawan-kawan sekolah. Tapi tak ramai yang ada lah. Tapi kita teruskan juga lah. Kan? Beraya. Kenapa pun beraya? Bila beraya ni kita nak berziarah. Kan? Yang tunggu ramai-ramai tu menyakitkan hati aku je. Kita jalan je. Apa ni ah? Ya, ni hidup je lah. Dia ni kubur di hidup je tapi main nak make up saja. Okay. Nampaknya kita macam dah sampai. Dengan salah rumah sudah. Tapi kalau salah rumah apa kita raya je lah. Tak apa. Kan tengah raya, musim raya. Tapi saya rasa saya pernah datang rumah ni. Tapi masa dulu mungkin rumah ni warna hijau. Tak silap saya lah. Ke tak pernah? Tak ingat lah. Abah tu ke kawan Abah tu? Depan tu ada budak-budak tu. Budak lepak. Ha? Betul ke? Pak Daus eh? Daus. Betul eh? Okey, betul sebab tak salah rumah dia. Kana? Kat mana? Rumah kawan Baba. Dia bawa phone turun. Awak tahu tak? Ni aku kat luar. Ada yang berbuat. Oh, ada dia. Kan lagu raya Waris. WARIS. Hello. Sudah kita buat apa pula dekat kawasan polis bantuan ni. Ni benarnya Baba dia pergi jumpa kawan. Mana Baba? Alah dia kat dalam tu pondok tu. Dia pergi jumpa kawan dia tengah jaga pondok dekat sini, kat kawasan kelapa sawit ni. No, boleh dia jaga kawasan kelapa sawit macam ni. Nakutnya. Kita pun duduk lepak lah sini kat dalam kereta. Dah nak maghrib dah ni. Oi Baba oi. Kita sudah berada di Slim River. Nampak tu apa tu? Pasar Lambak Malam. Ada ke pasarnya? Mak legend. Nasi lemak Kenny. Beraya Mana pasal ni? tu ingat tak ada lemak ni? Pakaiannya tak ada rezeki. Ingat kan? Ni dekat dengan sekolah Baba. Kita dah sampai
mana ni? College Vocational Slim River. Tu KVSR. Dulu nama dia lain kan? Sekolah Menengah Teknik. Nama dia Sekolah Menengah Teknik. Macam tu je lah. Alright, sekarang kita berada di Bukit Putus kan. Kita nak ke Kuala Pilah. Kita akan ke Rumah Gomok. Beraya di Rumah Gomok. Kau lapar ni, Mok. Saya aku dah lapar ni. Kau jangan jamu kuih raya ni. Memang aku terbalik kan balang-balang kat rumah kau tu. Nanti kau relax. Anak aku dah muntah semua. Aku dah Dah basah. jamur dah apa benda Seluar ni dengan mak dia dah kuyuk. Cantik. Sebab kau Gomok Si Fuad ni bawa aku jalan-jalan ke apa ni? Tapi dia khabar kan ada orang meninggal dekat kampung Gomok. Tapi kita nak make sure lah siapa yang meninggal. Ya Allah. Sebab Gomok dah tak respon-respon dengan grup tu. Risau kan? Risau lah. Tapi nak make sure Gomok ke orang lain ke, kita tengok kat area kubur tu ada crane lah. Kalau tak ada crane, maknanya orang lain lah tu. Aku tak masuk campur, Mok. Aku tak masuk campur. Itu dia. Kita dah sampai kampung Gomok. Nama dia siapa? Kefri. Bapak kau Kefri, bapak aku. Faiz. Ni orang rumah ni. Ya, saya. Aduh. Lama dah beranak. Makan dulu apa-apa. Nak pakar tu lelaki kan? Lelaki. Rupa pakar bagi dekat anak dagu. Agihan dekat anak dagu. Apa tu? Orang sini lah. Panas kalau rupa ayah. Rupa rupa daddy Kalau lelaki rupa mak tak apa. Rupa ayah tak. Tak boleh panas. Ni panas ni. Ni rupa ayah rupa ayah kau Dia memang ada keturunan Cina. Tak. Orang tanya. Orang tanya. Tapi memang betul anak kandung Kau ingat apa nak kutip ke sekarang? Ini ada apa ulama? Aunty tu. Ni Kami masyarakat Gacong mengucapkan Selamat Hari Raya. Marilah abang menanti datang ke rumah. Kau pulang dengan Zed, kita start from video kan, lepas tu ambil gambar sekali kan. Nanti ambil gambar. Sekejap je betul. Dia tu. Aduh, gila. Diam dia dengan siapa tu? Foto lah. Kerja. mengucapkan ribuan terima kasih kepada
kesempatan ni saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan saya sebab sudi datang rumah saya kan. Yalah, kalau kita datang sama orang tu yalah dah makan, dah minum tu alhamdulillah, betul tak? Tapi jangan buat konten. Dia orang guna pondok kau as a prop. Banyak lagi benda yang boleh buat raya-raya ni kau datang. Hormat. Kubur kat sini. Alamak. Kau langkah-langkah kubur ni kan tak berdosa kau kat rumah. Cina ke orang Melayu? Okey. Hi guys. Wait lah Aisyah, wait. Buka kerut. Wait tak payah. Dah masak. Dah. Apa video tu? Dah lah ya. Oh, sana. Nanti TikTok nanti. Banyak lah view. 20. Ya. Setting. Oh. Okay, hi guys. Hi guys. Okay, cakap dengan Aisyah cepat. Cepat. Okay, macam ni. Aisyah, we do tu serumpun jom. Adik. Ada ketupat ada. Moms of TikTok. Dia kerai. Puja tepuk perut dia. Maunya mama ke? Nangis. Ayat. Cerita agak. Okay, freestyle. Tak sihat. Oh. Pandai pegang dah dia. Kau nenek dah? Dah? Yang anak kecil ni kecil ni dah. Oh. Oh, ni bakal Muari Siaming. Dah. Kau tinggal buat video ni. Okay. Labu. Oh, you suka ke labu? You suka labu? Okey, kita dapat dulu kau. Ha? You suka labu? I takut. Tak. I takut juga. Ya ke? I takut. Tengok labu-labu I. Dapat ni tak? Sekarang dia sampai ke Matui. Bawa lah dia. Jom. Betul. Saya tahu dia nak beli satu bagian. Kami pemuda Kampung Bacang mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Masjid yang kita orang solat hari tu. Censored lah. Azir dia tengah jalan nak dia buka langsung. Rumah Dato' Fazil. Ha. Mana payu tahu? Terus buat konten. Saya masih ingat lagi banyak kenangan kita kat luar ni. Ha, mak dulu saya kendung saya kat depan ni. Finally balik juga sejak
Khabar Datin sihat Senang pun sampai. Assalamualaikum. Dia boleh cok slam semua kat sini. Duduk elok-elok lah. Sudi masak ya Allah. Apa banyak now ni ya Allah. Appetizer. Appetizer. Oh, appetizer. Okey, itu dia guys. Itu adalah kan tu. Oh. Surprise. Oh. Dia cakap boleh ya? Oh, naikkan sikit kepala ikan. Puyo. Oi. Tak ada tu. Alamak. Kenakan diri. Apa ni Ad? Kenakan diri. Alamak. Ada yang dia beli tak cukup tadi tu. Bila aku boleh sirup nasi ni? Okay guys, terima kasih banyak-banyak kepada Datin. Sudi masak Itu guys, sambal sotong special guys. Hanya boleh dapat di kediaman Datin saja. Apa ni? Telur itik. Telur itik guys. Guys, telur itik guys. Ambil lagi nasi orang nak makan. Tak. Kau dah lepaskan tekak kau. Dia ingat aku amah dia. Kita nak makan mana? Air guys. Guys, air guys. Kelebih aku pergi tuatui. Itu status pertanian tanah dia. Masuk. Okay, smile. Senyum. Idris, mini lah, Idris. Sudah. Saya tak tahu. Okay. Dah, okay. Okay, pom. Woo. Ready. Pak kata benda ni angin. Ni buangan agak tragis. Kat bus stand yang berumur. Kau bukan sebenar, kau punya mak. Cuma nak gabung. Apa ni? Oh, Allah, ya Allah. Musuh memang ada pilihan tu. Jadi albat sendiri dah. Oi, keliru tu mana? Okey. Ada muka tu kau pegang. Untuk bini aku dah. Ini ada kemenangan ni. Tidur je. Tempat dia ya. Alah nak apa Mi? Kau pinjam mana aku? Kau jangan bagi kat bapak tu. Mana yang dewasa tu? Allah. Laju je. Lagi laju ni. Yang dewasa pun ada. Allah Abah, terima kasih banyak Abah. Panjang semua Abah. Lagi laju. Belum. Perempuan pun ada. Alhamdulillah.
bersama dengan Fazil Group, guys. Kita membawa pulang. Besok kita orang tak kerja. Besok office buka pukul berapa? 8 Pukul 7 saya dah terpacak. Aidilfitri kembali pada fitrah, kembali pada sunnah Rasul. Pulanglah adik, pulanglah abang, pulanglah kakak. Oh pulanglah, pulanglah berlari ayo. Pergilah adik, menanti kepulanganmu dinanti di hari ayo. Okay, come on. Sokok sendeng, sebelah kanan, bagikan timbangan aman, jauhilah segala kemungkaran. Ahai, umur namun kita di satu syawal. Hai, pulanglah adik, pulanglah abang, pulanglah kakak. Oh pulanglah, pulanglah bayi ayo. Jangan tak balik sobat potongan konoyan lo. Jangan diulang kepulanganmu dinanti di hari ayo.